Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat organik saya. Okay, guys, saya nak cakap banyak sangat message ni, jenis-jenis soalan ni diajukan kepada saya dan saya nak bagi tahu satu benda. Siapa kata saya tak berani nak komen kenaan dengan isu bersatu? Saya ada biji. Okay? Saya nak bagi tahu satu benda. Viral kenaan dengan surat ni. Saya rasa ramai yang dah baca dan banyak foto-foto berita telah keluar berkenaan dengan surat ni. Cuma saya tidak memahami satu perkara. Kepada pembaca, anda tahu membaca ke tak tahu? Saya jelaskan apa yang saya baca berkenaan dengan surat ni kepada anda semua supaya semua orang faham dan tidak salah faham berkenaan dengan surat ni. Surat ini ditujukan daripada MP Bersatu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan perkara pertama. Mereka memohon supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin mempertimbangkan tindakan yang telah diambil kepada dua MP, iaitu Wan Faizal dan Wan Saiful. Kononnya Perikatan Nasional kelihatan lemah disebabkan tindakan yang telah diambil pada orang ni. Kononnya lah. Perkara kedua, page lagi satu, ada menyatakan di sini MP Bersatu sangat concern jika lembaga disiplin mengambil tindakan terhadap Hamzah. So, dah faham dah? Dah faham Saya nak ulaskan. Pertama, Perikatan Nasional kuat bukan sebab MP dia kuat. Perikatan Nasional kuat kerana penyokong-penyokong Perikatan Nasional kuat. Sama juga dengan Madanun. Naik hari ni adalah kerana penyokong dia. Lepas penyokong dia dah kena kencing semua, baru penyokong dia menyesal. Okay, faham? Macam mana you all boleh kata Perikatan Nasional kelihatan lemah? Satu soalan saya nak tanya. Apa perasaan anda apabila 6 MP daripada Bersatu tulis surat menyokong Anwar Ibrahim? Marah tak? Marah kan? Macam mana anda nak jadi kuat kalau anda simpan Trojan Horse? Macam mana anda nak jadi kuat kalau anda simpan pengkhianat? Macam mana anda nak jadi kuat kalau anda simpan liability? Bagi tahu saya, macam mana nak tunjuk anda kuat? Bukan selama ni memang korang semua mengharapkan rakyat yang menyokong anda ke? Well, lagi satu, saya terus terang kat sini lah. Saya tak marah kalau ada daripada MP PAS kritik Bersatu disebabkan benda-benda ni. Tapi saya nak tanya satu benda. Kalau perangai MP Bersatu ni sendiri yang nak tergolekkan presiden dia, apa Zahid Hamidi atau Anwar Ibrahim buat kalau ada MP macam ni bersama dengan dia? Adakah dia orang akan simpan? Kan? Pada saya tak pedulilah kau ni siapa pun. Selagi saya tak nampak muka-muka ni ada ketika rakyat memerlukan, I don't give a damn. Kan? Lagi satu saya nak tanya kepada MP Bersatu yang sign surat ni. Kat mana yang anda terima information kononnya Hamzah nak dibawa dekat lembaga disiplin? Sedangkan lembaga disiplin Bersatu hanya nak ambil tindakan terhadap Wan Saiful, Wan Faizal dengan KB yang tak guna ni. Siapa yang cakap Hamzah nak dibawa ke lembaga disiplin? Bukan orang yang kena pecat ni ke yang beritahu? Yang kau ni hujung pangkal tak tahu, ada ke kau terima any notice? Ada ke kau orang terima any black and white mengatakan lembaga disiplin nak panggil Hamzah? Ada ke tak ada? Just rumours kan? Saya tidak faham setengah orang Bersatu ni boleh lagi dengar berita-berita palsu daripada orang-orang yang tengah terdesak sebab tengah lemas ni. Memanglah tengah lemas. Dah tergolek kan? Tengah lemas lah. So korang boleh percaya? Adakah MP Bersatu ni dah buat homework ke belum? Tolong jangan melompat kalau tak tahu fakta yang sebenar. Kebenaran tu daripada mana, kesahihan sesuatu benda tu. Saya tak ada pun baca berita, mana-mana berita yang mengatakan Hamzah telah dipanggil atau notis telah dikeluarkan oleh lembaga disiplin untuk memanggil Hamzah menghadap. Saya tak ada nampak pun mana-mana berita keluar macam tu. Only rumours daripada orang-orang yang tengah terdesak ni. Dan korang percaya. Meanings that korang sendiri yang tak percaya presiden korang. Instead of rumours
orang yang tengah terdesak ni bercakap. Kami penyokong Perikatan Nasional, kami tak rasa rugi kalau hilang liabilities pun. Buat semak buat apa? Saya nak tanya anda semua. Saya nak tanya ahli-ahli Bersatu. Waktu korang ni tengah terdesak dalam keadaan ekonomi hari ini, adakah orang-orang ni yang bantu korang? Tak kan? So go to hell lah. Kita ni menjadi rakyat, seharusnya kita pilih pemimpin yang boleh membawa kita. Bukan kita yang bawa pemimpin kita naik. Jadahnya kalau macam tu, baik tak payah keluar mengundi. Wasting time. Korang tak puas hati, banyak benda. Korang kata macam-macam. Okey, saya nak bagi tahu. Benda ni bukan terjadi hari ni. Benda ni dah terjadi before this. Ingat tak kisah kononnya kaum Ansar, kaum Muhajirin? Ketika itu, Azmin, Zuraidah dan seluruh penyokong-penyokong mereka nak masuk Bersatu. Tapi siapa ketika itu setiausaha yang sebelum Azmin tak nak terima borang keanggotaan mereka? Kata nak penyatuan, tetapi tak nak terima borang mereka. Dan saya nak bagi tahu anda semua, sejarah benda ni terjadi. Korang tahu tak kenapa Zuraidah Kamaruddin tinggalkan Bersatu, pergi ke Parti Bangsa? Nak tahu kenapa? Sebab ketika itu, ramai daripada penyokong-penyokong Zuraidah, ramai daripada penyokong-penyokong PKR yang telah dipecat keluar atau meninggalkan PKR, nak masuk Bersatu, nak kuatkan Bersatu, tetapi borang keahlian mereka tidak diterima. Salah siapa? Korang sebut kaum Ansar, kaum Muhajirin. Ingat tak? So, benda tu berlaku hari ni ke? Kalau nak cerita pasal keadilan pada orang-orang ni, korang faham tak? Kalau nak cerita pasal muafakat semua orang, nampak tak kesukaran dia? Saya nak anda ingat sejarah. Pengasas Perikatan Nasional adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tuan Guru Hadi Awang. Okey? Dan saya tidak menidakkan usaha jasa Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin. Saya tak menidakkan. Walaupun dua-dua ni saya tak tahulah dia orang ni okey ke tak okey antara satu sama lain, tetapi saya nak bagi tahu dua-dua ni ada jasa pada Bersatu. Disebabkan Azmin dan isu Sheraton Move, Perikatan Nasional jadi kerajaan. Jangan lupa perkara itu. Dan disebabkan Hamzah melompat daripada UMNO masuk Bersatu pun menyebabkan mereka jadi kerajaan. Dua-dua ada jasa. Yang tak ada jasa adalah ketua-ketua bahagian, di mana jangan sesiapa marah apabila kalau PAS keluarkan kenyataan jentera pun tak ada. Saya akui memang betul, setengah tempat memang tak ada jentera. Bersatu tak ada jentera. Nak tahu kenapa? Sebab ketua bahagian dia jenis syok sendiri, setiap kali nak turun padang bawa telur sendiri. Langsung tak ada pengikut. Ahli pun tak ada pun semua. Dan ketua-ketua bahagian ni ada hati. Konon ni nak dijanjikan, oh engkau ni bakal pengurusi JLC, engkau ni bakal Timbalan Menteri, kau ni bakal apa semua. Orang macam ni yang dijanjikan macam-macam, lepas tu kau nak angkat dia orang ni. Orang yang tak berguna. Memang patut buang pun. Simpan buat apa? Janganlah marah cakap Bersatu tak ada jentera di setengah kawasan. Memang betul. Saya ni kenal orang-orang Bersatu. Kebanyakan kawasan saya memang kenal dia orang semua. Kalau pergi mana-mana program pun semua, kau tahu dia bawa apa? Bawa telur 2 biji. Tak ada jentera langsung. Kalau PRK ke, PRN ke, PRU ke, jentera langsung tak ada. Nak harapkan semua, pusat bagi. Kadang-kadang benda kritikan ni kita kena ambil secara positif. Kita kena ambil secara positif. PAS tegur kerana sayang. Bukan kerana dia orang benci. Tidak. Saya dah bercakap dengan PAS. Tegur kerana sayang. Dia orang sangat concern dengan apa yang terjadi hari ni. Satu benda saya nak tanya. Geng-geng yang dia orang panggil geng-geng Suara Dalam ni, saya difahamkan geng-geng yang buat provokasi, buat masalah ni adalah geng Suara Dalam. Saya tak tahu kenapa dia orang panggil Suara Dalam. Saya pun nak ketawa. Senang saya nak asing-asingkan dia orang ni. Geng-geng Suara Dalam ni, korang tengoklah wall dia orang. Cerita pasal apa? Ada cerita pasal rakyat. Ilek. Langsung tak ada. Diorang ni syok sendiri. Rasa diri tu hebat. Apa jasa pun tak ada. Apa benda pun tak buat. Tapi saya pun tak faham macam mana diorang boleh jadi ketua bahagian dalam Bersatu. Kalau bukan ada orang belakang yang susun diorang. Orang takkanlah orang yang tak berguna ni boleh jadi ketua bahagian kalau tak ada orang yang menjadi dalang dekat belakang untuk letak orang-orang dia. Sampaikan sampah pun kau angkat dan menyusahkan semua orang. Kau menyusahkan seluruh Perikatan Nasional apabila ada satu-satunya pilihan raya berlaku. Saya nak tanya orang Bersatu. Ada salah ke saya cakap ni? Adakah fakta saya salah? Adakah fakta saya betul apa yang saya cakap ni? Ia berlaku pada anda semua. Betul? Buat apa kita nak simpan ketua-ketua bahagian yang tak efektif? Kerana saya nak bagi tahu, banyak kawan saya bertanding ketua bahagian, diorang sangat bagus,
ada jentera, ada orang tu semua, tapi boleh kalah dengan orang yang tak ada jentera. Kalau setiap kali musyarat, dia bawa telur dia. Dan beberapa orang saja boleh kira dengan jari. Dan dia boleh menang. Pelik tak? Saya nak bagi tahu anda semua. Hari ini, Madani jadi kerajaan disebabkan apa? Bukan disebabkan Madani ni kuat. Bukan disebabkan Pakatan Harapan kuat. Pakatan Harapan hanya ada 82 kerusi saja. Di mana persetujuan daripada Barisan Nasional mempunyai 30 kerusi, diorang bercantum jadi 112. Dan Zahid Hamidi very close to Anwar Ibrahim, dan kita dah dengar macam-macam audio perancangan diorang buat sebelum PRU 15. Fikir sejenak, kalau dekat luar negara, macam-macam filem kita tengok, satu-satu kerajaan tu nak kekalkan kerajaan dia, macam-macam benda lah, bung sini, bung sana, letak sana, semua ni, apa James Bond lah, apa Mission Impossible lah, macam-macam lah. Kalau Malaysia pula macam mana? Nak menang dengan cara main tekan emoji? Tak kan? So saya nak bagi tahu, saya ni dah lama dalam politik. Dekat politik Malaysia ni terlampau banyak teknik-teknik letak orang-orang diorang dekat semua parti. Dan bila sampai waktunya, orang-orang ni akan mula bertindak atas arahan. Saya tak rasa hairan. Ini, kita tak panggil ini dinamiknya politik Malaysia. Kita panggil cerita konek. Politik Malaysia ni adalah politik cerita konek. Terpulanglah orang-orang Bersatu nak marah saya ke tidak. Saya dah move on. Saya ni fokus PRU 16. Dan kepada MP-MP Bersatu, please move on. Jangan cerita Perikatan Nasional nampak lemah kalau lembaga disiplin Bersatu ni pecat 2 orang MP ni. Saya nak bagi tahu anda semua, terima hakikat, kita tak cukup jumlah. Kau buatlah, pusinglah macam mana sekalipun, kita tak cukup jumlah. Fokus PRU 16. So jadi peringatan saya kepada kepimpinan Perikatan Nasional, lain kali nak pilih calon, jangan pilih calon yang tangkap muat. Apa yang berlaku hari ni kebanyakannya adalah tangkap muat. So bila perangai diorang buat perangai aneh-aneh, disebabkan masing-masing nak letak orang masing-masing jadi calon. Akhirnya orang yang jadi calon tu menang dan tak berguna. Lebih baik kita cerita benda ni sekarang supaya semua orang aware. So jadi lepas ni kita boleh letak calon yang berguna, akan datang, akan menyenangkan rakyat. Bukankah itu yang kita mahukan? Kan? Perikatan Nasional kuat kerana penyokong-penyokong dia kuat. Bukan kerana MP-MP dia bagus sangat. Setengah daripada MP-MP atau pemimpin-pemimpin dalam Bersatu ni, saya respect. Kerana mereka betul-betul buat kerja rakyat. Tetapi kepada liability yang akan menjadi toksik kepada Bersatu, better remove cancel ni secepat yang mungkin dan move on buat kerja rakyat. Kami dekat luar ni sebagai pemerhati, kami masih memerhati dan kami nak lihat Perikatan Nasional menjadi kerajaan pada PRU 16. So, buat kerja tu betul-betul. Saya nak tanya ahli-ahli Bersatu ni, adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin seteruk Zahid Hamidi atau seteruk Anwar Ibrahim? Jawab. Boleh jawab tak? Boleh jawab? Apa jenis bongok lah nak jatuhkan presiden sendiri? Sebab apa? Sebab kau tahu kau tak berguna, kau menyokong orang lain untuk jadi calon Perdana Menteri, kau dah dijanji macam-macam pun semua, kau tak sedar ke sebenarnya kau ni sebenarnya orang yang tak berguna, menyokong membawa rebah, lalas menyusahkan semua orang. Jadi virus. Ada MP Bangang pergi sebut kononnya Tan Sri Muhyiddin nak jadi calon sebab nak lepaskan diri daripada tuduhan. Sebelum kau jadi calon, benda-benda macam ni tak ada pun kau cerita. Semua Tan Sri yang terbaik, masa tu lah. Kan? Jilat gila babi dah dapat jadi calon. Punyalah sayang Tan Sri dekat mangkuk-mangkuk ni. Lepas tu, Tan Sri Muhyiddin juga yang naikkan mangkuk-mangkuk ni. Lalas tu, bila sampai tempoh waktu dia, jadi pengkhianat. Adakah orang macam ni korang nak simpan? Oh, kalau saya, buang saja. Kan? Tan Sri Muhyiddin dicas kerana ada duit masuk dalam parti. Bukan ada duit masuk dalam akaun peribadi dia. Itu pertama. Yang kedua, menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan ahli politik. Dan sepatutnya menantu Tan Sri ni dipanggil untuk siasatan. Okay? So, bila dah nengok bapak mentua dia kena macam tu, semua benda yang remeh-temeh macam tu, kalau saya bukan ahli politik, saya ada duit, baik saya duduk luar negara lagi aman daripada benda-benda yang berlaku hari ni. Kalau saya jadi dia pun saya cabut. Sebab saya bukan ahli politik. Saya tak ada kepentingan.
Baik saya duduk dekat luar sana. Lebih senang, lebih aman damai. Dan saya nak bagi tahu, kes menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin ini adalah kes berkenaan dengan chip keselamatan Iris. Okey. Saya nak bagi tahu anda. Iris tu company apa? Iris ni company yang buat IC kita daripada dulu. Daripada dulu, IC kita tu dibuat oleh syarikat bernama Iris. Dan kalau company ni dah lama buat kerja-kerja macam ni, lepas tu kau nak mempertikaikan dia orang dapat buat chip keselamatan ke whatsoever ke apa-apa dia semua, there is something wrong somewhere, guys. Patutnya kau mempertikaikan orang yang baru naik tiba-tiba boleh membeli syarikat yang berpuluh-puluh juta. Patutnya orang yang baru naik tiba-tiba boleh mewah, naik jet pribadi whatsoever. Kan? Patutnya itu. Tapi ia tidak berlaku. So dekat situ kau boleh nampak berat sebelahnya apa yang berlaku hari ni. Kalau saya jadi dia pun saya cabut. Betul kan? Dengan hanya kerana benda-benda macam ni kau nak salahkan Tan Sri whatsoever. Tan Sri tak kejam dekat korang. Sebab Tan Sri yang bawa naik korang. Tan Sri yang pampered korang, manjakan korang, lalas. Tan Sri juga yang korang tikam. So saya tak nampak Tan Sri ni salah. Tan Sri tak sejahat Zahir, tak sejahat Anwar tau. Punyalah bagusnya, baiknya Tan Sri layan korang semua, lalas korang tikam di balik. Jenis anak derhaka apa korang ni? Kalau saya, dah cukup baiklah Tan Sri nak pecat korang hari ni. Kalau saya dulu nak bagi kau jadi calon pun saya takkan bagi. Dah tahu perangai kau macam tu. Kan? Lagi satu pun, kes pasal Azmi ni, masa geng-geng PKR dulu nak masuk dalam Bersatu, amat sukar. Amat sukar sebab semua kawan-kawan saya. Amat sukar. Diorang semua ni tak diberi peluang langsung untuk masuk Bersatu ketika itu. Dan orang yang menahan diorang masuk, korang fikirlah sendiri, saya malah nak cerita. Kan kecil hati pula kalau saya cakap. Padahal saya bukan nak gaduh dengan siapa. Ini kebenaran yang saya bawa. Inilah cerita sebenarnya. Dulu Zuraida punya bagus punya orang kalau buat kerja pun semua memang marvelous. Tapi disebabkan benda-benda kaum Ansar, kaum Muhajirin ni semualah menyebabkan Zuraida dah putus asa dekat dalam Bersatu, that's why dia keluar. Saya tak salahkan Zuraida juga. Kalau kau dah layan dia orang ni macam sampah, kenapa nak stay? Everybody has pride. Dan saya bukan salahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin atau lain-lain daripada Bersatu. Saya salahkan certain people yang rasa tergugat. Seharusnya orang-orang yang tak bersama dengan Bersatu ni lah kita kena ambil dia dan kuatkan jentera-jentera kita untuk buat kerja-kerja pilihan raya. Tapi kenapa kita tak nak bagi ruang kepada dia orang? Fikir sendiri siapa punya kerja. Fikir sendiri. Saya malah nak cerita. Kan? Pada saya, selagi saya tak nampak mana-mana pemimpin yang akan turun padam setiap kali ada isu rakyat, saya takkan iktiraf mereka. I don't care who, I don't care whatsoever, I don't care anyone. Selagi diorang tidak sentuh isu rakyat, anda semua jangan sokong mereka. Jangan sokong mereka. Menyusahkan ni. Kadang-kadang kebenaran tu memang menyakitkan. Korang faham kenapa saya tak nak masuk politik? Sebab saya tak nak hadap lagi benda-benda macam ni. Saya dah tak larat. Saya rasa saya duduk bebas macam ni, saya boleh cakap apa saja saya nak cakap. Kritik apa yang betul, apa yang salah, saya kena bagi tahu. Sebab pada saya hanya nak Malaysia ni betul, ke arah yang betul. Setakat ni Perikatan Nasional tak katalah yang the best, tapi adalah the best berbanding Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Sebab Perikatan Nasional paling kurang memudaratkan. Dia tidak sempurna, tapi kurang memudaratkan. Kombinasi PAS dengan Bersatu dah cukup cantik dah. Kombinasi PAS, Bersatu, Gerakan, MIPP dah cukup cantik dah. Dan saya lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin buat gerakan bersama dengan parti-parti yang lain tu, is a good move actually. Macam tu lah baru betul. Kita kena terima sesiapa saja yang nak bersama dengan kita. Bukan simpan orang yang tak guna, yang tak memberi kesan yang baik pada kita. Kan? Sesiapa saja, ingat apa yang saya pesan. Sesiapa saja yang kutuk, kritik atau nak Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tuan Guru Hadi turun, bermaksud dia adalah walanun. Trust me. Kerja-kerja merobohkan rumah sendiri sedang berjalan. Anak-anak Anun memang cantik tak guys? Saya tengah style buat cari fashion yang sesuai untuk saya. Okay, bye.